daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya, "Wahai Rasulullah, jika dua orang berjumpa, maka siapakah yang patut memulakan salam di antara keduanya?" Lalu baginda pun menjawab, "Ialah orang yang lebih hampir dan mentaati Allah Subhanahu wa taala di antara keduanya, kerana yang pertama memberi salam itulah yang lebih dahulu mengingati kepada Allah, maka dialah yang lebih berhak untuk mendekati dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran hadis, orang yang bertakwa di kalangan umat Islam ialah mereka yang melakukan perkara yang disuruh dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Di samping itu, mereka juga suka membuat perkara-perkara yang sunat seperti memberi salam dan sebagainya. Umat Islam hendaklah berlumba-lumba membuat kebajikan walaupun perkara tersebut merupakan sunat sahaja, kerana setiap amalan yang baik akan dihitung dan dibalas dengan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.